asik. Assalamualaikum. Ini bang, Flavor apa? ni coklat, tiramisu, biskop, matcha. Kalau ni ada siap pack dua. Kalau sini berapa? 22. Mana yang paling sedap? Paling sedap biskop, tiramisu coklat. Matcha tu kalau minat matcha. Boleh lah ambil yang ni lah. Ni Dah lama ke niaga sini? tahun lepas. Oh pas. Ni semua buat sendiri ke? Buat sini. Husband and wife ke? Buat sama-sama lah. Tapi resipi dia. Macam mana niaga okey ke? Niaga ada apa je? Dia sampai Jumaat Memang full time niaga ni je lah? Kita nak Okay. nanti orang boleh jual Okay. Alright, dapat dah kek batik. Ini bukan kek batik biasa ni, dia ada macam flavor dia. Ini matcha, biskop kot. Tiramisu ni coklat. Bismillah. Kamu baca nak. Okay. This one is biskop. This one matcha. I'm not really a fan of matcha. Aku tak minat sangat matcha. Rasa rumput. Just nak try je. Bismillah. Still cannot. Paling best yang coklat ni. Number 2 biskop, tiramisu, matcha last. Betul lah macam brother tu cakap, kalau jenis suka matcha maybe okay ambil yang flavor matcha ni. Kuat juga lah rasa matcha dia, tapi overall memang sedap. Harga pun murah, RM3 je satu ni.